buat vlog a day in my life. Tak adalah a day pun. Dah pukul 2.5 dah. Kita punya aktiviti, aku nak kena hantar motor dulu pergi bengkel. Lepas tu sebab motor aku rosak, problem, kacau betul amat. Lepas tu aku nak kena get wear, nak kena beli skru untuk pancing bag tayar aku. Sebab dah hari tu aku dengar dah tumbang lah benda. So nanti yang akan bawa aku adalah Akil. Okay, ciao, bye bye. Weh, aku dah lose weight sah. Ikutkan baju ni nampak ketat sikit tau kat aku. Okay, kita nak kena siap. So dia sepah kat belakang. Hari ni juga lepas aku pergi hardware, aku akan pergi gym nak settlekan tayar. Lepas tu aku akan buat training boxing. Alright, saja nak cerita sebab tengah tunggu Akil. Akil dia tengah kemas rumah katanya. So kalau kau nak tengok baju ni, nampak ni, baju ni adalah girlfriend aku yang designkan. Kau tengok bahagian belakang ni. Shout out to my girlfriend. Okay, cantik kan? Okay, kita dah sampai gym dengan Akil. Hardware tutup sehari ni. Okay, Gil? Okay dah. Buat sial. Nah, kau naik atas dulu, pegang ni, kau naik atas dulu sampai ke depan gym aku. So hari ni aku akan buat chest shoulder atau tengok macam mana apa jadual aku balik. And then Akil akan jadi cameraman kita. So first kali apa kita nak buat adalah nak kena betulkan punching bag. Itu benda pertama, nak kena betulkan punching bag. Kau boleh tolong aku kan? Boleh. Berat kerja ni nanti. Okay, sekarang ni nampaknya nut ni cabut tau. Nut ni aku guna adalah skru yang masuk dinding tau, yang ada wall plug, yang ada washer. Aku tak tahu macam mana dia cabut tau tak. Dia cabut bukan cabut biasa-biasa tau. Dia sangkut dekat ni tau, chain post tu. Benda ni memang semua cabut habis lah. Nampak ni, cabut terus. Aku tak tahu macam mana boleh jadi macam tu. So guys, lepas kita dah selesai, harap-harap tak ada masalah kali ni. Bagi kita test dulu. Okay guys, menekan di tengah tu, aku tengah saya tekan dia tengah buat testimoni untuk punching bag tu. Apa kata kita buat segmen what's in the bag. Terus sekali korang bawa phone ni untuk aku dengar lagu. Ubat ni in case kalau aku tak sihat, aku pakai. Hand wrap. Ada kesan arah di bagi. Fume, pin, skipping, resistant band. Okay, so hari ni kita punya plan adalah chest, tricep dengan punching power. So untuk chest dengan tricep kita akan buat bench press, dumbbell press, lepas tu incline bench press, tricep push down, deep bar and push up. Lagi nanti kau tengok lah. Okay, cameraman elite sikit tengok kita punya
punya cameraman adalah Akil. Belum, janganlah bagi cepat. Okay. So kita dah set kedua, tadi tak rakam lah set kedua. Set lagi lah. Sial lah, tak apa dia. Berat siap beban di babi tu. Dia orang jerit mat satu gym dengar. Nasib baik tak ada orang dekat gym ni. Guys, nak tahu tak? Akil tak zip seluar guys. Okay, tengok sikit Akil. Tak payah bro. Tengok sikit lah, banyak sikit. Pagang. Okay. Last set guys. Last set of bench press 15 kilo sebelah. Next floor. Kita okay nanti last set. Okay lah. Ya. Pada first 8 di 12, 8, 4. Aduh. Okay, next game adalah macam terus dekat sini. Next game kita adalah incline dumbbell press. So aku susah kalau nak buat barbell. So kita akan buat dumbbell press. Alright. Lah. 15 okay. 15. Dia nak 15, kita bagi 15. Dia nak 15 ni, dia nak 15. Dengan keyakinannya dia boleh angkat asal. Boleh angkat? Boleh. Bagi belagak. Push Kel, push. Mak, aku boleh buat kan? Tapi kau kena bantu aku. Nak aku bantu lah, tadi belagak nak 15 kilo. Apa dia? Kalau tu dah bangun rumah tu. Kita orang buat marhaban tau. Marhaban ni daripada apa nama? Rumah ke rumah. Sebab kita orang dah satu blok. So dia turun ke blok bawah sekali, naik. Tapi aku tak makan setiap rumah tu. Aku tak makan. Ada satu rumah je aku makan. Makan mi honsong. So dah babi 3 pinggan babi aku tibai. 3 pinggan aku tibai, kau tahu. Mana ni aku tahu aku tibai nasi impik, lemang, ayam masak merah, rendang, kuah kacang, semua aku tibai. Bukan makan sekali, berkali-kali. Itu baru raya, sebelum raya, masa iftar, fuh.
So sekarang ni kita nak buat dips tapi guna weighted vest. Aku tak tahu aku boleh buat 20 kilo ke tidak, tapi kita kurangkan dulu lah. Kau tengok ni ini berat dia adalah 1 kilo. Dekat sini ada 20 kompartmen, depan 10, belakang 10. So kita akan kurangkan 10 kilo untuk buat macam ni. So maknanya weighted vest ni aku akan pakai seberat 10 kilo saja. Nampak weighted vest ni kau boleh dapat dekat link kat bawah. Link kat bawah. Tapi aku akan letak link lah. Yang burn tadi, shoulder tu memang tricep tu burn habis ni. Kita akan buat tricep push down 4 set atau 4 atau 3 set. Kita buat 8 ke 12 reps. Okay, sekarang ni kita nak kill. Let's go. Kita ada Nuzo in the house guys. Kari babi budak ni. Aku datang lah. Kata nak datang pukul 3, pukul 4.30 baru sampai. Dia kata sembang dia pergi makan mi kari lu. Dia hanyak balik rumah lu, santai-santai lu. Oh, makan. Selaku. Makan memang penting. Makan. Okey sikit. Okey. Ini lagi. Kau kalau kat sini. Sini. Aku turun ke bawah. Kau pak tak malu ni. Malu. Lama tak main. Dulu. Tarik. Dulu. Betul? Ni kau dah tahu. Sakit dulu. Sikit je ya Allah. Banyak main ke dah? Banyak main. Bila aku adrenaline rush, aku jadi lupa semua strategi. Aku pukul mana aku nak pukul. So function cornerman adalah untuk apa nama? Untuk highlight balik strategi-strategi tu. Contoh macam kau tahu kan, nak peekaboo bila, nak counter punch bila, pivot, lepas tu tukar angle. Itu function cornerman. Contoh aku dah Aku dah tak lewat pun. aku dah sangkut dekat ring. So aku dah tak tahu nak buat apa. Korang yang penting, korang akan main role. Main tukar angle. Okay, aku tukar angle. Main kaki kiri ke depan tukar angle. Okay, aku akan gerak. Lepas tu contoh macam aku kena rumble kan. Dekat dia pukul aku banyak kali kan. Engkau je yang akan nampak blind macam Ejad sebelum ni kan. Second fight member aku tu, opponent dia hanya pukul perut dia. Kau bayangkan Sebab perut kan. Dia macam ni. Dia face to face. Lepas tu orang tu kan spam hook dekat perut dia. Pam. Ijat tak nampak. Cornerman nampak. So function cornerman, dia akan cakap counter punch dekat muka. So aku bagi counter punch dekat muka terus. Nah, dia akan nampak blind spot opponent tau. Cornerman lah penting. Buat apa lah man? Bukan macam tu kan. Sembang pantat lah budak ni.
Macam ni tu. Tak, dia boleh sampai. Lepas weight training. Bodoh Akil, kau buat lawak tadi. Lepas weight training kita akan buat skipping untuk boxing training juga. Aku bersama dengan weighted vest 20 kg. Review sikit. Nampak penuh lagi. Dah. Tu macam meraba lah Sekarang ni nampak. Benda ni problem ni sekali. So nak kena betulkan. Sekarang jam menunjukkan pukul 5.50 kot. Kita orang delay banyak sangat sebab borak bagai. Lepas tu settlekan benda ni. Kau tengok ni. Nampak ni bagai apa ni? Ni tombol pintu tau. Ni nampak ni. Ini plastik mana tak kau rembat? Nampak ni. Nak tahan ni pasal lah. Lepas tu baru gantung and then kita akan sambung boxing training bersama Nuzul dan Akil on the Master. Nak pakai benda ni sebab tadi aku dah tumbuk tangan aku terselit tadi. So dah pernah nak pakai.
Sekarang jam menunjukkan pukul 7.30. 7.30 kot. Tengok, luar dah gelap. Kita orang baru habis training, baru habis aktiviti bagai. Tak tahu plan apa lepas ni. Kita dah habis sesi hari ni daripada pukul petang baru. Daripada pukul berapa tadi kan? 2. Daripada pukul 2 sampai sekarang. Sekarang dah pukul 8 lah. Dah pukul 8. So lagi jom balik kan. Yuk, penat tu. Hari ni intense tu. Kau ajar aku. Apa ajar apa? Mula kita buat buka biasa chest. Lepas tu kita main apa? Tumbuh ni. Apa? Tayar tu. Cross to cross, cross jab. Lepas tu ni ada laju kan. Lepas tu cara elak semua tu kan. Elak opponent. Tu tak apa ke? Siapa? Kau Zul. Zul. Dia jaga apa? Finish apa ni? Finish shell. Finish shell. Dia jaga tu. So kita orang baru habis semua daripada dah kunci apa semua. Kita akan pergi, kita nak juga. Kita orang pula. Aku nak pergi isi minyak dulu. Minyak berdai. Nak kena cepat, dah hujan. Ciao. Dah sampai rumah. So kalau kita hari ni tamat di sini. Nak mandi, nak makan, lepas tidur.